interview stewardess tak dapat sebab parut dekat kaki. Aduh, jom Kak Lin share. Seorang adik kita ni nama dia Sarah. Apa berlaku dekat Sarah ni? Dia teringin nak jadi stewardess. Bila dia interview, tak lepas disebabkan ada parut dekat kaki. Bukan tu je, dia ada sunburn, kulit dia tan, ada eczema pula. Ni gambar dia. Waktu tu dia sama gelap. Waktu dia sama gelap dengan husband dia, sama colour lah. Dia teringin sangat nak cerah. Tak mengharapkan putih, tapi mengharapkan cerah. Kebetulan dia jumpalah krim Kak Lin. Kan, krim Kak Lin tengah viral sekarang ni. Ada ramai lagi sunburn hilang lah, paru pudar lah, dan macam-macam dengar lah. Dia teringin nak cuba. Apa berlaku dekat adik kita ni? Jom kita tengok. Tada! Oh no, dah comel lah dia, cantiknya. Daripada gelap dah jadi cerah dah kulit dia. Ya Allah, tak sangka. Lagi good news lagi. Korang tahu tak apa jadi? Dia balas dendam balik. Dia pergi balik interview. Nak jadi stewardess tu. Lepas interview stage first. Lepas kau jangan suka sangat adik. Kau ada exam lagi lepas ni. Congrats sayang.